Okey, kita nak pergi Aquaria KLCC. Kita dah beli tiket dalam clock. So kita orang naik MRT. Tengok budak-budak ni dalam bekas Okey, mana ni atas? Ha? Ni ikut. Ni Rajang Bukit Bintang. Platform 2 lah. Platform 2. Yeay, train sampai. Duduk Muhammad. Ada, aku dah bising dah dalam video. Okey, jom. Toshiba. Okey. Wah, betapa heavennya pergi hari biasa. Duduk. Duduk kat sini. Muhammad, duduk kat apa ni? Duduk. Kita orang akan turun di Bukit Bintang. Lepas tu akan jalan kaki ke Pavilion. So jalan kaki ke KLCC. Yang tu je yang kita orang tahu. Itu pun tanya je DPT. Belakang. Cu. Bukit Bintang ni. Gini. Max. So kita ke bridge yang menghubungkan Pavilion dengan KLCC. So kita akan duduk situ lah. Okey, kiri Action. Kanan. Action. Okay. Sudah boleh nampak. Boleh nampak. Tu. Nampak sana. Okey. So untuk sini okey, dah nampak tu. Aku ada KLCC je ke? Dekat lah, apalah nak detect. Nak detect handle lah, nak detect SD card lah baru boleh rakam. Tak boleh. Okey. Sini, belah sini. Mana? Sini tiket online. Jom. Mana? Oh, sini. Okay. Wow. IC bawa keluar. Kena tunjuk IC tu. Kena tunjuk IC Kena. Sekejap Okey. Sebenarnya stick.
Cik sangat udah. Usuh. Ha? Ah. Ini rumah Tok Wan ada. Ni kat rumah Tok Wan mana? Kat rumah Tok Wan. Kat dapur. Ha? Cicak. Suhu berapa tu dia hidup? Suhu 31. Oh, kena panas. Ha korang? Oh, dia tak ada sejuk, dia kena panas. Spider ya. Spiderman. Muhammad, mana Muhammad? Muhammad boleh masuk kepala Muhammad? Belah sana. Oh, ya ke? Boleh masuk kepala Muhammad? Wow, panjang sangat ikan ni. Ni dah buat pen jeruk. Ha. Apa yang notas bila ya? Sini, adik. Oh. Lionfish. Tu nampak tu macam tu gaya. Haiwan ni punya kan daun. See his head is here, his tail is there. Eh no, that's another one. Fish. It's another one. Nemo. Ni budak nak tidur tadi tu. Ada. Tak ada. Nemo. Nemo kecil Dia.
Ni dia colour ke warna ni? Colour. Warna kan? Colour yang ni glow in the dark ah. Coral. Korang, beg Muhammad pun jadi sama dengan kasut, nampak? Ahmad, sini jap. Ahmad tengok beg Ahmad dengan kasut Ahmad. Beg Ahmad glow in the dark punya. Okay dah. Okay. Sing je budak kecil ni. Ni dia masuk 2 tahun jadi ni. Ini ni oyster. Cara membuat oyster. Okey. Oh, coba sea woman. Sea woman baju full. Belajar apa? Ikan apa, Mek? Ikan apa? Lancak. Lancak. Apa ni? Wah, oh. Banyak lagi kecil tu. Wow, bapak besar. Sini, sini nampak tu. Sini, sini. Tu dia. Nampak tak tadi? Ikan apa? Ikan kat pulau je lah. Tolonglah simpan. Dah banyak kali dah duk pakai kan.
pokok tu. Yang besar tu dah. Tu ada JT lah. Buat JT. Ni arah ke terowong. Orang tangkap gambar pula. Okey, tangkap gambar dulu. Oh, kena dekat atas ni. Benda ni bergerak. Sabar. Oh, dah boleh adik. Adik turun. Wah, kita masuk dalam tanah. Ya, kita masuk tanah. Tu Mat, penyu. Oh. Besar. Tu. Wah, Sedap. hello. Kita besar. Nampak jelas. Tu Mat. Wah, shark. Baby shark du. Tu. Tu. Kari sedap. Ikan apa ni? Ikan pari. Ekor dia kena potong. Ekor dia tekan. Tu diver. Tu, Ada orang. Oh, Halim dia tu. Dah Halim. Mat, dia berenang dengan shark. Tu. Oh, dia berenang dengan shark. Tu ikan pari tu on the way. Ni kat bawah ni. Oh, besar. Gila, besar nak mampus. Oh. Wow. Tu ni. Aisyah, cepat Aisyah. Floated fated ray. Tu ikan selok. Ikan apa tu? Ikan selok ke? Selok kuning. Ada dahsyat kat belakang tadi. Ada orang tadi. Ikan banyak. Oh, ni boleh masuk dalam ni korang. Boleh masuk dalam tu. Daripada atas turun duduk dalam tu korang. Lepas tu tunggu shark datang. Jerung tu pun dah tak agresi dah pun. Tu dia. Cakap apa lah.
website if you need an assistance. Thank you for choosing Aquaria KLCC as a place to visit today. Have a good day, everyone. Muhammad tengok tu. Oh, sini. Tak bawa pergi mana-mana dah lepas ni kalau gini gaya. Bayar situ, ikut atas ni. Duduk sini. Semua orang ikut atas ni. Nampak mana ada orang ikut. Oh tu ikan ni ha. Tu Ahmad. Besar. Oh ada kapal karam. Stingray. Wah, dia tak ada tunjuk muka dia. Yang ni tak kena potong lah. Dia punya Kecil lagi, nampak? Kau dia tak garis-garis. Tu Ahmad tu. Ahmad tu. Oh ada yang jenis kepala macam tu nampak oh. Kepala dia ni ha. Tak dalam pun. Dia punya ni ha. Oh dia macam hantu. Kepala tak Ahmad dalam. tengok muka dia macam hantu. Dia macam hantu tengah terbang. Banyak stingray. Kat sini orang try dukung Muhammad je. So dia tengok kapal lagi yang besar. Dia tak nak. Dah Ahmad tak boleh pegangnya tu. Jadi kita jatuh sama-sama ke. Sebab Kena tempat tengok. kita pijak ni berjalan. Stingray besar. Wah Ahmad tu. Stingray besar. Tu. Adik. Ni. Jom duduk sini jap. Dia jaga Ahmad, kaki tu nanti tersepit nanti. Oh jangan. Boleh tersepit tau. Nah, hari weekday pun macam ni raya. Bayangkan weekend. Tak ada menarik jalan ni. Kerak kuat. Mu pun masa budak dulu percaya lah. Oh ni anak dahaka Ada ni. syak, Ahmad syak. Orang Cuba datang. jom kita sekarang buat benda ni. Ahmad nampak tu dia cakap bahaya. Tu syak, Ahmad. Tu. Oh tu, wow, oh tu dia siap nganga dah. Mesti tak ramai orang, sana ramai orang. Ni pun banyak dah ni. Hello and welcome to our underwater tunnel, which is also known as the Little Ocean Area. Please be reminded that flash from your capturing devices are not allowed inside the tunnel.
Wah. Besar sangat. Apa ni, ikan patin? Macam ikan patin. Kan betul lah. Yelah, macam ikan patin. Macam ikan patin. Apa ni? Wah. Di dunia hayalan. Wow. Ikan laut dalam. Wah, takut nyamuk ikan tu. Okey, duduk tengok kasut ni. Mana, kenapa? Apa yang menyala kasut mak adik? Oh, tu glow in the dark. Betul ke tapak Sulaiman ni ke yang batunya kot? Oh, ni yang betul. Yang tu batu, yang ni betul. Starfish. Kenapa kau tak ada kasut lah? Muhammad tak boleh masuk. Nampak ada yellow tu. Ha? Oh, apa tu? Oh, bobo apa panjang ni? Oh, ni yang gatal tu kena dekat Kuantan tu. Yang rating tu yang ni Haa, macam ni kan. Lendir-lendir, lipis-lipis. Ha? Upside down jelly. Mana mata dia? Moon jelly. Oh, dia ada warna kalau kena cahaya. Ni Ahmad, kuda laut. Kan Ahmad nak tengok kuda laut. Ni lah kuda laut kan, kecil sebenarnya kuda laut ni. Macam apa ni? Kuda laut ni. Ni mulut dia. Oh, ni besar sikit. Oh, tu mengandung. Lobster. Apa tu? Lobster. Ya. Bukanlah. Tu dia sembunyi lah Ahmad. Oh, dia makan binatang tu yang panjang tu. Nampak oh? White fish. Dia tu. Dia berenang situ. Macam plankton je. Apa ni? Aquamedic. Banyaklah kau spider. Nyam-nyam. Oh. Ni tak Ahmad. Hawks Bill Sea Turtle. Besar sangat. Tapi ni dah. Sabarlah dia tengok lagi. Oh tu beruang. Tangkap Muhammad. Wah. Oh, bayar asing 35. Ya ke? Oh, ni asing. Tak tahulah pula. Hello, hi, welcome. You want go inside? Dah Okay. masuk. Ini tengok tiket asing. Oh, tiket asing sini. Dari sini tengok.
pegang je lah adik sekejap. Laminat. Kapit ai. Berapa ringgit? Ada 10 ke 30. Nak tengok, nak tahu macam mana. Pergi bayar baru tahu. Okey lah tu 15 tu. Ambil 1-2 dah lah. Dia nak yang ni tak lawa. Alah RM20. Tak payahlah mahal. Lepas tu gambar KLCC ku dah tak akuarium. Lepas tu gambar KLCC. ni. Kat sini. Inilah yang ni, Mom. Okey. Belum lagi. Amat sini. Dah. Ha? Tengok. Okey. Dah keluar, selesai dah. Okey. Macam ni kan. Nampak tu. Ni yang kalau macam ni, kita ke sini dia tahu handphone kita halau ke sini. Kalau macam tu, baru tahu. Tu ni halau jalan ni. So kena ke sana. Okey, jom. Kita pergi sana. Let's go satu lagi.